Tersebar tu. Kami menerima satu panggilan daripada orang awam. Seekor kucing dilanggar di tepi jalan, terbaring kesakitan. Ini Misha. Mulutnya berdarah, nafasnya tersekat, namun matanya masih memandang seolah-olah meminta pertolongan. Kami terus membawanya ke klinik haiwan jetih untuk rawatan kecemasan. Dia tak boleh tutup mulut. Macam bila tak boleh tutup mulut gini, kita suspect sini ada patah. Dan sini ada otak juga sini. Tapi awak ni paling serius lah, patah sini. Biasanya kes gini kena x-ray, tengok patah mana. Lepas tu kena buat surgery lah. Ada sesama ni saya tak tahu, sesama awak lama dah ke ataupun kadang-kadang bila kena takir muka ni dia jadi dry hidung. So untuk dia supporting dulu, bagi dia kuih semua, kuih buka dulu. Lepas tu baru tengok surgery lah. Supaya dia tak boleh gagah, dia tak boleh tutup mulut. Patah sini, sini patah. Sini sikit dah. Nanti kita x-ray tengok. Cuma kalau patah leher kan, kalau patah sini kita tak boleh buat sini, kena masuk besi tu. Kena di UMK dulu. Nanti saya tanya doktor UMK. Jalan okey dah kan? Dah okey. Misha disahkan mengalami patah pada bahagian rahan dan perlu menjalani pembedahan segera. Kini Misha masih bertahan di klinik, tapi kos rawatannya tinggi. Kami memohon bantuan anda untuk bersama kami menanggung kos rawatan Misha. Setiap sumbangan anda, sekecil mana pun, adalah peluang kedua buat Misha.